welcome to Min and Cat Double the Fun. Hampir lupa dia penuh je kita. Okey, kita bersama dengan Liz Dawati dan juga Kak Zila Bakarin. Okey, terima kasih tahu bersama dengan I dalam episod kali ini. Kita nak dekat raya dah you all. And of course kita nak tengok sisi fun dia orang macam mana. Bolehkah mereka ni buat benda-benda yang fun lagi? Kita nak tengok. Tapi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih kepada Stutz Studio. Okey, Stutz.my. Alright, so sekarang ini kita ada satu game. Cara main dia memang senang saja. Namanya adalah Boom. Okey, boom. Okay. Boom. Okey, dekat sini ada 9 keping, kat sini ada 9 keping. Lepas tu nanti Kak Zila kena tutup mata. You kena pilih yang mana satu you nak labelkan dia sebagai bom. Lepas tu nanti dia punya turn pula. Lepas tu Kak Zila pula labelkan bom yang mana satu. So kita akan makan satu persatu sampai terkena bom, dia kalah yang pertama. Orang yang kena bom sampai yang ketiga pertama, dia kalah lah. Oh, maksudnya saya pilih kat sini, Kak Zila pilih kat sini. Yes. Ya. Kak Zila dia pilih bom dia dekat sini lah. Oh, pilih bom sini. Tapi nanti nak makan kan kena cross pula. Tak apalah, dia akan pilih lah belah dia. Sama lah kan? Sama kan? Kak Zila pilih bom. Ya, Oh, okey. Yes. Begitu. Pandai. Okey, so sekarang ini betul-betul dulu. Nak pilih berapa bom? 3 saja. 3, okey. Siapa yang terpantas Tapi kena 3 bom tu? Kena ingatlah. Yes. Okey. Okey, you tutup mata dulu. Akak pilih bom. Yang mana satu akak nak pilih bom? Okey, baik, senang kepala otak aku. Tak adalah macam macam tu kan. Okey, you pula. Okey, akak pejam mata, pejam. Dia ni macam anak saya ni. Okey, cepat. Okey, pilih. Ya Allah, senanglah. Aku pun senang juga. Okey. Osom, siapa yang jalan dulu? Som. Okey. Akak jalan dulu. Okey, akak jalan dulu. Okey, baik. Akak pilihlah yang mana satu. Yang mana nak kena yang sini? Akak pergi. Yes, akak pilih dekat sini. Bodoh lah. Tacut. Akak makanan juga. Siapa tahu. Makan. Boom! Itulah pilihan bom dia juga akak yang pertama akak dapat terus. Okey, you pula kena pilih. Akak pula kena pilih. You pula kena pilih. Okey, I nak makan. Okey, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Boom! Awak pun kena juga. Pilihan pertama dia memang suka kena letupkan. Meledak. Letupan itu meledak. Okey, second. Next. Selamat you all. Okey, Lista. Selamat. Lapor ya. Selamat. Okey. Next. Ada lagi? Ya. Sampai ada orang yang dah collect 3 bom. Ya, Kak. Ya, pilih, Kak. Pilih mana satu, Kak. Sedap yang tu. Boom! Akak dah ada 2. Liz dah ada 1. Okey, pilih yang betul-betul. Oh my God, are you sure? Ya. Akak. Selamat. Okey, seterusnya. Akak dah ada 2 dah ni tau, Kak. Okey. Halo? Okey, akak pilih. Okey. Asal dia rasa pelik ke, Kak? Dia rasa pedas ke, masam ke? Tak ada, Selamat, Kak. Selamat. Come on, Liz. Come on. You can do this.
Selamat. Okey. Wow. Akak dah seram ni. Sebab padahal kita suruh dia makan chips je. Apa yang dia cuakkan sangat tu? Okey, next akak. Once bitten, twice shy. Okey, selamat akak. Say right. Selamat. Takut ya? Takut. Tadi you dah pilih yang kat bawah tu. I cakap betul ke tak? You pasti. Tapi you ambil yang tu. Sebab you ambil yang tu. Selamat. Okey akak, teruskan. Macam bentuk triangle kat situ kak. Kau main tak tic-tac-toe? Pandai tak main tic-tac-toe? Pandai tak main tic-tac-toe tu? Pandai? Saya memang suka. Oh. Selamat kak. Selamat. Boom boom boom. Let me hear you say ayo, ayo. Boom boom boom. Suspend kan nak makan chips. Saya tak pernah tengok orang makan chips suspend macam ni. You tahu tak? Pedas ke apa? Pedas ke suspend? Boom! Dua sama. Sekarang ni ada pattern yang sangat rawak. So pastikan korang pilih yang tepat. Sebab sekarang ni dah dua sama. Okey akak, teruskan akak. Tacut. Kita tacut. Adakah itu selamat kak? Hati-hati kak. Selamat ke tak? Selamat ke tak? Selamat. 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 Berdoa lah tau makan chips. Okey, terus. Rizda. Akak. Selamat ke boom? Selamat ke boom? Selamat. Selamat. Ya Allah, cepatlah ambil boom tu. Orang pertama yang dapat 3 tu, okey kita dah boleh berhenti game ni. Cepat. Kalau tak dapat, sedih lah. So pasti akan kena dulu. Pasti akan ada orang yang kena dulu. Sekarang ni kalau saya akan bom dulu. Akak kalah. Akak kalah lah. Lepas tu nak buat tak? Tak payah dah lah. Sebab akak dah kalah. Misal aku tak mula-mula. Tak apa. Pasal kita sosok. Pasal kita sosok. Tak apa. Tapi saya Yes. saya pilih Yes. juga. Dia pilih juga. Kita kena adil. Sekarang ni ambil last. Pedas ke kau? Pening kepala Pening. Selamat. 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 Ni last lah. Ni dah last lah ni. Ni dah last basically. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Ya. Tak pernah I tengok game ni orang main seri lagi. Mesti ada orang yang kalah dulu. Seri korang. Okey, handal. Hebat. Alright, tadi dah seri diorang ni. Tapi kali ni kita dah kalau boleh nak dapatkan pemenang lah tapi pemenang yang kelakar Okey, game ini dinamakan Don't Touch the Colour. Okey, apa colour yang I sebut, jangan usik. Itu pasal I randomkan sebenarnya di manakah kertas apa-apa di mana kan. Okey, macam ni sama kuning dekat sini. Nah, gitu. Okey, so bila I cakap blue, you peganglah colour selain daripada blue. Biru, nak English ke boleh? Tak kisah. Tak kisah. Boleh je. Cingsa. Okey. Okey, so fahamlah konsep dia. Okey, dan I akan cakap laju sikit, okey? Tak adalah pelan-pelan tu otak tu boleh proses. Okey? Okey, kita try dulu. Kita try slow sikit. Okey. Merah. Biru. Hijau. Kuning. Merah. Hijau. Kuning. Biru. Oren. Merah. Kuning. Biru. Hijau. Merah. Merah. Merah.
Biru. Hijau. Kuning. Wah, handallah dia orang ni. Ha, tak ada satu salah pun lagi ni. Weh. Okey. Kena gerak laju Kali ni I cakap lagi laju Sekarang ni I tak cakap tau kalau kalah kena buat apa. Kalau kalah, pasangan opponent tu akan pilih prop, akan letakkan dekat you lah. Okey, akan akan bagi kat kalah. Ya. Okey. Okey, ready? Okay. Biru. Hijau. Kuning. Merah. Hijau. Biru. Merah. Kuning. Oren. Penat tau buat dengan dia orang ni sebab dia tera. Zaman muda-muda ya. Tengok. Comel lah dia. Inilah kalau Liz dah rambut blonde lah. Almost blonde ginger. I pun dah tak tahu. Dia cross between the two. Kita dah Ambil gambar tak? So kita kena terima je lah ya. Okay. Awak kalah ya. Alright. Kejap lagi ni. Ada lagi satu rambut palsu tapi dia botak kat depan. Boleh. Okay. Mari kita buat laju. Guna rendah. Okay. 1, 2, 3. Blue. Green. Orange. Yellow. Green. Blue. Red. Blue. Green. Orange. Blue. Red. Yellow. Ya botak. I terhibur belum puasa ni. Aduh. Tak payah tak belum puasa kau. Tuhan marah alik lah lama. Kita kena melawak je kak. Okay, ready. Bila dah. Woi, cantiknya kak. Dia biar lekat kat kening kat depan tu. Okay. Okay, wow, kelas kak. Akak dah macam dah macam flower Honda kak. Akak. Aduh. Inilah dia. Bila mak-mak tu dah pening memikirkan hal anak kat sekolah, botak kepala depan dia. Aduh. Okey, sini sikit. Tak dapat lagi. Tak lagi. Okey. Allahu Akbar. Okay, ready? Red, blue, green, yellow, orange, red, blue, green, yellow, orange, red, green, orange, biru, merah, hijau, kuning, biru, oranye, merah, hijau, merah, hijau, oranye, biru, hijau, biru, merah, oranye, merah, ambil merah. Lambatnya dah berpeluh ketiak kita ni. Merah, biru, kuning, hijau, ambil. Ya Allah. Aku fokus kau ni. Tak senang ya. Ada macam-macam tau. Mana mas tu, ya Allah. Comelnya yang ni, buruknya ni. Macam aku je pula yang hati busuk kat sini ni. Lagi dia tak nampak. Lagi. Akak, dalam botak depan biol pula tu. Aduh, akak.
Masuk je lah celah tu. Tadi memang pakai pun. Memang kita kena pakai. Okey. Jauh. Okey. Okey, beres Kak. Nampak ya? Allahu Akbar. Dah last round lah, ya. Merah. Hijau. Biru. Kita nak cepat habis Kak. Lagi satu. Liz, marilah. Mari Liz. Ya tu. Ya tak apa. Bila lagi? Ini dah colour tudung you dah ni. Hidung dia. Yes. Okey Kak, saya agak pilih. Akak nak mana? Akak pilih. Akak nak yang mana? Lawan sikit. Okey. Saya bagi. Aduh. Nak tarik. Okey, tak apa. Boleh. Kita buat dia. Atur dia. Aduh. Biru. Hijau. Merah. Hijau. Oren. Merah. Oren. Merah. Kuning. Merah. Oren. Merah. Hijau. Biru. Yellow. Green. Red. Blue. Yellow. Green. Susah dah Liz. Liz betul. Dah penuh muka dia. Tahu tak? Akak dah mampan dah muka akak. Akak tak cukup lagi ke Kak? Saya dah sign kontrak. Aduh. Saya tahu. Ini. Tak apa. Ini London. Muka lah. Itu pun boleh. Aduh, dah lah. Saya akan lawan. Pakailah. Last. Cobek dah. Okey, sekarang ni kita dah ada complete look. Akak nak teruskan supaya list tambahan lagi prop dia ke atau kita nak habis kat sini? Satu lagi. Salah. Kak, jangan Kak. Saya akan Bismillah. Tolonglah duduk kena. Ni dah jadi KL Tower dah aku tengok. Okey, merah. Hijau, biru, oren, hijau, biru, merah. Akak krem Kak. Allah, akak krem Kak. Apa lagi nak disumbat kat dia ni? Liz? Tak tahulah. Okeylah, kita cukup lah. Surrender. Kita habis dah, kesian akak dah kumpul banyak harta karun. Okey, jom kita ambil gambar. 1, 2. tak ada game ni. Kena punya rumah macam. Ambil gambar lagi. Tukar pos. Cheese. Satu lagi. Cheese. Satu lagi. Cheese. Okay, thank you guys. Terima kasih akak dengan Liz. Allah, saya nak ambil nyawa sekejap. Ya Allah, akak okey tak? Okey. Aduh, yai. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Allahu Akbar. Ramadan ni lagi tak kita. Ya Allah. Ya. Minta maaf tak Kak? Saya sorok tu pasal saya cakap. Saya paling suka. Merah. Ini ubat dia. Ini ubat dia. Semua dia kena dia tepat ya. Okey, terima kasih kepada Kak Zila Bakarin dan juga Liz Dawati. Thank you so much. Okey, selamat berpuasa, selamat Hari Raya. Betul. Saya perut berpenuh lah pipi di mulut dia. Okey, kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Studio sebab menyediakan studio yang sangat fun ini untuk kita. Terima kasih juga kepada Di Mak Lang Catering, Umi Licious and also Jazilah Kitchen. Thank you so much for being such a great sport. And insyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam rancangan Min and Cat Double the Fun. 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 Double the fun.